Sudahlah, Khairul. Selama ni, I ambil berat tentang Hidayat tau. Bapa I tu buat tak tahu je. Mami tahu. Daddy jealous sebab dia banyak duit kan? Memang Daddy jealous. Tapi Daddy jealous bukan pasal dia kaya tau. Pasal dia rapat dengan Mami. Kau jangan nak besar kepala kalau sekali. Apa? Bapa nak pukul? Ha? Itu je kan Bapa tahu. Cukuplah, Pak. Kalau Bapa nak pukul adik, pukullah dia juga. Pukullah, Pak. Kurang ajar. Dengan siapa kau keluar hari tu? Ada yang lemah sekarang, ada yang bisu lantang, pun buta hati pandang, mendapat cinta dan menangis sayang. Namanya teman di pinggir malam, aku masih sepi, pinggir suara tak keluar. Aku masih tuli, ukiran mimpi, ukirannya budi, takut kena diri. Hati kebelantai bumi indah, cinta kemelangit cerah, pun hilang bebas kandas, dahaga kekasih dan merintih jiwa. Rasa mimpi yang hilang, harapan masih ada, ku minta juga dipandang di sana. Aku anak metropolitan, pakai mulut telinga, biji mata secara spontan. Memangnya cabul, memangnya salah. Orang pandang memang jijik, tapi kita tetap pakai marah-marah. Ada yang bisu lantang, pun buta hati pandang, mendapat cinta dan menangis rasa. Cinta kemenangan, pun hilang bebas kandas, Aku tahu. Selama ni, engkau memang sukakan Khairul kan? Nanti dulu, Amelia. Kau tak patut sudahlah. Depan aku, kau cakap dia cari kau. Belakang aku, engkau yang cari dia kan? Apa ni? Aku yang cari dia. Amelia, memang betul. Aku suka kawan dengan dia. Kau beruntung, Amelia, dapat kawan macam Khairul. Tapi dengar dulu, Amelia. Sudahlah. Kalau engkau sukakan Khairul, kau boleh go dengan dia tau. Aku dah tak heran. Amelia, Sudahlah. Kenapa aku yang kena semua ni? Aku benci. Kenapa aku? Khairul, I tahu kenapa Amelia marah sangat dengan I. I tak sepatutnya jadi penghalang antara you dengan dia. Tapi selagi you tak cakap yang you cintakan dia, selagi tu I rasa I berhak berkawan dengan you. I pun tak sangka kenapa Amy boleh jealous dengan you. Kalau nak bandingkan dengan kerjanya, dia tentu ada ramai kawan. I sedar sekarang yang Amelia betul-betul cintakan you. I yang terlambat. Tapi I tak nak kerana cinta I hilang kawan seperti Amelia.
Khairul, you kena tolong selesaikan masalah ni. You serahkan perkara ni pada I. Selama ni, Amy tak pernah tunjukkan yang dia benar-benar serius dengan relationship kita. I tak patut biarkan you berdua sisih faham. Shahnaz, I janji. I janji akan jumpa dia. Katakan pada dia, I yang bersalah. I tak sepatutnya berkawan dengan you. And I will try not to see you again. Malik, betul ke apa yang kau cakap? Si Zakir tu bukan supply BCD je. Dia pun ada supply baby Betul. Dia sekarang tengah cari perempuan untuk jadikan orang tengah. Betul ke kau nak buang ni? Berapa kali aku cakap dengan kau? Lekaslah, tunggu apa lagi? Aku rasa lebih baik kau minum dulu. Jadi tak sakit sangat. Malik, dah banyak kali aku cakap dengan kau tau. Dah berbuih mulut aku. Aku kan dah tak jamah lagi benda haram tu semua. Betul ke kau nak cuci tangan ni? Alamak, ringan sih tangan aku. Siapa pula? Kau tunggu jap. Daddy, betul ke apa Daddy nak buang tattoo-tattoo ni semua? Apa kena-mengena tattoo dengan Mami? Nanti apa kata budak-budak kalau diorang tahu yang Daddy dah buang tattoo-tattoo Daddy semua? Mami, semua orang pernah buat salah tau. Daddy menyesal pasang tattoo ni semua tau. Sampai bila Daddy nak jadi macam gini? Mami, kita semua ada agama. Okey? Tapi dengan satu syarat. Biar Mami bawa Daddy pergi klinik, okey? Sakit ke? Sakit sikit lah, Mami. Mami, terima kasih Terima kasih apa, Daddy? Yelah, Mami susah payah tolong Daddy. Kalau bukan Mami yang tolong, siapa lagi, Daddy? Mami cadangkan kita... Kenapa dengan kita? Daddy kan dah nak cuci tangan. Mami tak tahu masa depan Mami macam mana. Takkanlah Daddy suka kan? Mami ni jahat. Tak sesuai berkawan dengan Daddy lagi. Macam mana dengan Zakir? Zakir macam mana? Daddy, Zakir tu kawan biasa.
Tapi kalau dengan Zakir, masa depan Mami settle. Settle. Okey. Kalau tu yang Mami pilih, Daddy dah tak boleh cakap apa-apa lagi. Tapi Mami ingat jangan cakap Daddy tak warning Mami. Asal ni, Daddy? Lagipun, Daddy tak ambil peduli pasal Mami lagi apa? Mami, Zakir tu bahaya tau orang dia. Dia bukan jual VCD haram aja tau. Ha? Tapi dia ada buat kerja-kerja lain yang berbahaya. Mami, kalau Mami nanti kena tangkap macam mana, Mami? Mami tak percaya. Best, Hafiz. Sedap lah. Apa occasion ni? Ha? Belajar makan kat tempat kelas macam ni? Alah, tak ada apa-apa occasion. Saja je. Lagipun aku ada hasil lebih sikit. Wow. Hasil lebih nampaknya hari-hari lah kau belanja makan. Engkau pun. Okey. Baiklah, Cik Zakir. Hello. Hello, Ruby. Hello. Asal kau tak jumpa dengan customer kita? Kenapa? Habis kau. Aku dah try call Zakir tapi dia tak angkat, okey? Lagipun aku tak sedap badan. Kau pergi jawab dengan Zakir lah. Whatever lah. Okey. Kurang ajar. Sis, kau tak jumpa Zakir? Nampaknya rezeki kau tak lepas lah. Rezeki lain pun ada tau. Ni rezeki depan mata, habiskan dulu. Okay, Zul. Jangan lupa letakkan CD-CD ni semua tempat biasa. Okey, Zid. Ni biasa je, Zid. Good, cool. Polis! Peninjek! Apa ni? Yap. Ini! Can I get you a drink? Tak payah. Cakaplah. Apa yang nak sekatkan dengan I? Amy, you tak kasi I jumpa dekat tempat kerja you. You juga tak kasi jumpa dekat poli. Jadi I rasa tempat ni sesuai untuk discuss. There's no need to discuss, Khairul. You can go ahead with Shahnaz. Shahnaz kan lebih cantik dari I. Amy, nanti dulu Amy. Please sit down. Amy, Shahnaz dah jumpa I. Dia mengaku bersalah. I tak pernah ada hati dengan dia. Sebenarnya, I am happy. You sudi jadi my special. You jolly well know, Khairul. I tak boleh commit myself. I kena jaga adik I.
I boleh tunggu, Amy. I boleh tunggu sampai you habis poli. Tapi adik you... Kenapa dengan adik I? Dalam family I, cuma I seorang aja yang dipercaya. Kalau you ada adik sendiri, sanggup tak you buat adik you macam gitu? You tak sanggup kan? He's the only one that I have, Khairul. I love him so much. And I just want to hurt him. Tapi, Amy, you mesti tahu sampai bila you nak pikul beban ni semua. Kalau family you tak boleh disiplin Hidayat, orang lain boleh. Siapa? Berapa kali I nak kena bilang you? Jangan cakap pasal rumah kebajikan tu lagi, boleh tak? Boleh tak? Adik I tak macam adik orang lain. Dia tak pernah dapat kasih sayang dari mak I. Tak pernah. Kalau gitu, you beritahu mak you, okay? Okay, let's not talk about Hidayat. Kita cakap pasal kita je. Boleh? Tapi, I orderkan you air dulu. Okay? Saya tak salahkan orang lain. Saya salahkan awak juga. Awak jangan ingat kalau awak kahwin lagi, awak boleh selesaikan masalah budak-budak ni tau. Senang awak tuduh saya. Orang perempuan selalu tak nampak kesalahan sendiri tau. Aminah, awak ingat awak baik sangat ke? Awak anda boleh tahu tak tentang anak-anak ni semua? Apa dah jadi dengan mereka? Tak ada. Sayalah yang kasih makan, minum anak-anak ni semua. Awak tahu? Pak, Mak, apa ni semua? Mak, Lia suruh Mak datang bukan untuk bergaduh. Tapi nak bincangkan pasal Hidayat. Pak, kawan Lia cakap kalau susah sangat, hantar je adik kat pusat pemulihan. Siapa kawan kakak tu? Khairul. Kenapa kakak dengar cakap dia lagi ni? Pandai-pandai je. Kak, adik tak naklah kak tinggal kat sana. Adik cuma tinggal dengan kakak je. Kakak dah tak sayang adik lagi. Kakak janji tau kak, kakak nak jaga adik. Apa ni semua? Apa ni? Adik. Adik. Bukalah pintu adik. Kakak tetap sayangkan adik. Adik. Bukaklah. Adik. Bapak aku bertengkar pasal aku lagi. Kakak aku pula pergi dengar cakap Khairul tu. Kalau diorang jadi hantar aku pergi rumah kebajikan tu, aku dah tak free tau nak jumpa korang. Salah engkau juga, Hidayat. Ikut macam aku. Kalau dekat rumah, dengar je apa my parents cakap. Tak banyak problem ah. Kau pun satulah, Hidayat. Tak serik-serik pun hal. Lepas satu. Kadang-kadang aku naik ngeri nak ikut perangai kau, Duk. Kau tak ingat ke kes Zaini? Habis kau nak salahkan aku juga? Yelah, korang suka kan kalau aku masuk?
Yat. Bukan pasal suka. Tapi, kau tak nak dengar nasihat. Kau nak kita dengar apa kau cakap. Sudah. Aku jumpa abang aku lagi bagus. Confirm diorang boleh tolong me. Kau nak buat apa? Aku nak abang aku ajar tu Khairul. Kurang ajar. Kalau kau panggil abang kau, dah kes berat, Dok. Kita tak nak masuk campur. Korang ni mak kentang french fries tau. Aku bukannya apa. Aku nak abang aku ajar aku macam mana nak curi motor Khairul. Macam mana kau tahu dia naik motor? Aku tahulah. Alamak. Curi? Kalau kau kena tangkap, lagi sejuk tau masuk dalam. Korang ni memang tak guna tau. Kata je, brother. Korang ikut je. Yang buat aku bukan korang. Dah, Jan. Apa lagi? Ikutlah. Hello, sis. Kau mesti jumpa aku sekarang juga. Sekarang, urgent. Okey, tempat biasa. Okey. Kau kecoh ah. Apa yang urgent sangat ni? Sis, kau tengok ni. Mami, Zakir tu bahaya tau orang dia. Dia bukan jual VCD haram aja tau. Tapi dia ada buat kerja-kerja lain berbahaya. Mami, kalau Mami nanti kena tangkap macam mana, Mami? Mami tak percaya. Betul, kau tak salah orang. Betul, bang. Budak yang ambil VCD abang tu, budak Wild Boys. Pasal saya pernah nampak diorang lepak-lepak kat pool. Okey. Aku boleh tolong korang. Tapi start enjin aja. Nah. Nanti dulu. Kau nak buat apa dengan motor tu? Nak curi abang. Tak adalah bang. Saya boleh je. Saya bukan nak curi. Saya cuma nak try-try je. Nah. Jaga baik-baik. Aku jalan dulu. Lincahlah! Cepat! Tolak. Macam mana boleh tak ada ni? Aku letak sini apa? Alamak. Motor ni aku baru keluarkan. Cik lah. Hello, Kevin. It's me.
Aku dah terlambat sikit tau. Motosikal aku hilang ah. Macam mana boleh hilang? Kena curi lah. Nanti besok je aku buat report. Ya, aku tahulah. Okey. Nanti aku jumpa kau. Okey. Okey, bye. Acik, aku dengar budak Wild Boys yang kacau bisnes VCD kita. Kau kenal siapa? Aku cam ah. Kalau aku nampak dia, confirm aku kenal punya. Pasal dia aku kena rembat. Aku dah agak punya. Diorang memang nak rembat kita. Pakai budak baru lagi. Pukul curi pula tu. Kau nak buat apa dengan dia? Nak buat apa? Kita cari lah. Kita rembat dia cukup-cukup. Aku tahu dekat mana dia selalu lepak. Tunggu apa lagi? Jalanlah. Taklah, saya tak pergilah tempat tu nanti. Boy, sini lu. Nanti saya call awak balik. Apa hal? Apa hal lagi kau cakap Saya tak buat apa-apa. Awak semua pukul saya apa? Lu jangan nak berbual peace dengan gua. Lu ingat gua tak tahu ke apa? Lu dah rembat budak gua, lepas tu gua punya VCD lu jual sekali. Apa pasal? Relax lah. Boleh berbual lah, bah. Awak nampak saya bikin. Kalau saya yang bikin tu kerja, awak nak pukul saya pun, saya terimalah. Acik. Denny ke apa? Bukanlah. Awak cek dulu Kalau salah kasih, boleh jadi kes besar. Apa kes besar? Sekarang juga kita orang boleh kasih sama lu lah. Kalau lu tak nak mengaku, tak apa. Muka punya pasal, kita orang tak kasih habis sama lu. Okey. Memang budak tu budak saya. Mana ada pukul? Tak pukul macam cakap. Dia cuma pinjam je VCD awak. Gentle lah, sikit punya pasal apa. Dia banyak berbual lah. Kurang ajar tu. Relax, cik, relax. Lu ingat ni baru pukul mana yang kau tahu tak? Dah, jalan lah, cik. Kau ada nampak Ana tak? Customer dia cari aku. Itulah kau. Tak datang kerja selalu. Kenapa dengan Ana? Dia dah kena buang kerja ke apa? Entahlah. Dia tak nak kerja lagi. Linda bilang dia selalu sembunyi kat rumah seorang-seorang. Susahlah nak jumpa dia sekarang. Sembunyi? Kenapa teruk sampai macam itu sekali? Tak tahulah kenapa. Ada customer ni. Ana, kenapa ni? Tak baik tau kau cakap macam gini. Untuk apa aku hidup lagi, Mi? Aku dah tak boleh enjoy macam korang semua lagi. Engkau masih ada aku. Engkau ada Malik. Malik tentu boleh jaga engkau, Ana. Malik, dia dah lama tinggalkan aku, Mi.
Dia jijik. Dia jijik tengok aku. Kenapa? Kenapa aku yang mesti terima nasib ini? Kenapa aku yang ada HIV? Jangan pegang aku. Mana aku kotor, Amy. Mana aku kotor. Aku berpenyakit, Amy. Ana, tak apa. Aku tak akan jangkit dengan pelukan. Dulu, aku suka enjoy. Aku suka ramai kawan lelaki. Aku cuma fikir, dorang aja boleh dapat HIV. Bukan aku, Amy. Bukan aku. Kawan lama kan? Apa? Salah apa? Kita sama-sama layan gas yang datang terbalik. Kau relax, Farah. Hajar depan. Macam mana nak kerja? Kalau you datang kat tempat sini. Asal you datang, you asyik minta duit. Hah? Kalau tak pasal duit, you cemburu. You cemburu bila I jalan dengan jantan lain. Okeylah, okey. I balik dulu. Nanti I datang jumpa you. Tak payahlah. I ada janji dengan customer lain. Okey? Okey. Besok I jumpa you lagi. Sampai bila aku nak kerja dekat tempat macam gitu? Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunkanlah segala dosa-dosaku selama ini. Ya Allah, ya Tuhanku. Pulihkanlah kawanku Ana. Allah, ya Tuhanku. Oi. Kau pasal? Kau heran tengok diorang dua tu? Taklah. Cuma cemburu sikit je. Kalau cinta semudah diorang tu, mesti best kan? So, Shanas, kau bosan Kalau kau boring, kita pergi tempat lain. Nak? Mana-mana pun sama je. Aku ada projek lah belum habis. Aku nak balik. Kau nak balik? Hoi. Kau nak balik tak? Betul kau tak nak balik? Kau nak balik, kau baliklah. Okeylah, kalau macam tu aku balik dulu. Okay, bye.
Shanas, I dan Amy nak tengok wayang malam ni. You nak join? Well, I don't want to be a lamppost. Shanas. Dia masih marahkan I. I tak salahkan dia. Baiklah, mari kita jalan. Thanks for coming, Shanas. Nanti dulu, Shanas. Aku tak kisah kalau engkau tak nak kawan dengan aku lagi. Tapi tolonglah, Shanas. Tolonglah maafkan aku. Aku mengaku aku yang bersalah. Shanas. Please, Shanas. Please forgive me for the last time. Aku Kak, baju ni okey tak Kak kau adik buat pergi sana? MP3 pun boleh bawa kan Kak? Kalau boring-boring boleh dengar. Kenapa ni, Dek? Siapa yang nak hantar adik kat sana? Adik takut tau Kak tinggal kat sana. Adik tak payah takut. Adik tak payah pergi sana. Agak-agak. Berapa hari Kak adik kat sana? Kenapa ni, Dek? Adik tak dapat jumpa kakak lagi. Tak dapat jumpa bapa. Adik janji, adik tak jahat-jahat lagi. Kalau boleh, adik nak bapa baik semula dengan mak. Pak, marilah makan. Dia dah siapkan ni. Tak makan sekali. Bapak makanlah dulu. Lia belum lapar. Kau tak kerja ke malam ni? Tak. Lia memang sengaja nak jumpa bapak. Kenapa? Pak, Lia nak cakap sikit dengan bapak. Boleh? Cakaplah. Pak, kalau boleh, kita jangan hantar adik kat rumah kebajikan tu, Dia takut. Dia risau tak dapat sama dengan bapak kat rumah ni lagi. Pak, kalau boleh, adik nak bapak balik semula dengan mak. Saya sengaja ambil cuti hari ini. Betul-betul penting nak cakap dengan awak. Saya setuju datang sebab awak cakap baik-baik dengan saya. Awak kata nak cakap pasal Hidayat. Kenapa? Bukan pasal Hidayat aja, Aminah. Amelia juga.
Sebenarnya saya sedar anak-anak kita perlukan kita. Amina, kita ni terlalu sangat ambil perasaan marah. Sampaikan kita lupa tentang perasaan mereka. Diorang dah besar, Amina. Diorang dah tahu berfikir. Selama ni, budak-budak tu lebih sayangkan awak dari saya. Saya silap. Saya silap. Saya fikir saya boleh jaga diorang. Amina, awak tahu tak? Diorang selalu cakap pasal awak. Diorang amat sangat rindukan awak. Saya seorang tak mampu jaga mereka. Saya tak mampu, Amina. Tolong Amina. Mereka berdua sangat sayangkan kita. Tapi, awak janji, awak tak akan biarkan saya seorang menyelesaikan masalah ni. Saya perlukan bantuan awak juga. Baiklah, kita buka buku baru. Saya nak lupakan cerita lama sebab tak menguntungkan. Amina, tolong baliklah rumah, Abang.